Salam satu Malaysia, anda bersama saya Aisyah di dalam Berita IT yang mensajikan isu-isu berinformasi. Pereka kereta perisai Estonia, DARS, muncul dengan rekaan kereta terkini iaitu kereta elektrik kalis peluru yang diberi nama Mojo. Menurut DARS, ianya telah wujud dalam bentuk gas namun akan ditukar sepenuhnya kepada kuasa elektrik tidak lama lagi. Dilengkapi dengan seduran perisai ringan, salutan cat hologram dan telah dipatenkan dengan tayar kalis peluru. Namun, tarikan utama kenderaan ini ialah ianya boleh bertukar menjadi kenderaan komersial. Ia mampu mencapai kelajuan 60 batu sejam di bawah 10 saat. Mojo dijangka berada di pasaran pertengahan 2012 dengan terharga lebih daripada $40,000. Berita seterusnya. Kemunculan aksesori baru Mobile One mampu bekerjasama dengan iPhone bagi memudahkan penguatkuasa terutamanya FBI dalam mengimbas cap jari seseorang. Mobile One dilengkapi dengan pengimbas biometrik berfungsi sebagai aksesori yang dipasang pada iPhone dan mengimbas cap jari seseorang seterusnya dihantar serta-merta ke pengkalan data bagi mengenal pasti identiti mereka. Perkara ini dikatakan lebih menjimatkan masa dan tenaga berbanding dengan cara yang digunakan sekarang. FBI dijangka akan menguji Mobile One pada tahun 2012. Namun, produk ini tidak akan dijual kepada umum dan hanya digunakan oleh penguatkuasa undang-undang. Seterusnya, syarikat Sweden Top2 telah menghasilkan satu sistem yang memberikan anda kuasa untuk mengemudi komputer dengan menggunakan mata anda. Sistem ini dikatakan bekerjasama dengan Microsoft Windows 8 dengan cara pergerakan mata anda dari paparan skrin ke port USB komputer. Seterusnya, satu petunjuk skrin akan muncul menunjukkan apa yang sedang anda cari dan anda hanya perlu klik untuk melancarkan program tersebut. Windows 8 direka bukan sahaja untuk komputer tetapi juga untuk tablet dan telefon pintar. Teknologi pandangan ini sebelumnya telah digunakan untuk pelbagai aplikasi perubatan. Sekian dari saya Aisyah dan ini adalah Berita IT. Teruskan menonton Digitech untuk lebih informasi.